Ramai orang ingat loan rumah sama je macam loan kereta. Sebenarnya dua benda ni sangat berbeza. Loan kereta biasanya tempoh 5 hingga 9 tahun, nilai aset susut dan bila habis bayar, nilai kereta jatuh. Tapi loan rumah pula lain cerita. Tempoh panjang hingga 35 tahun, ansuran lebih rendah dan yang paling penting, nilai rumah boleh naik. Loan rumah juga dinilai berdasarkan DSR CCRS, komitmen semasa, bukan sekadar gaji kasar. Sebab tu ada orang mampu beli rumah 500k tapi loan kereta 80k pun boleh sangkut. Satu lagi beza besar, rumah boleh jana income, sewa, Airbnb, capital gain. Kereta keluar duit setiap bulan. Sebab tu orang yang faham akan dahulukan rumah sebelum kereta mahal. Kalau you nak tahu cara susun kewangan supaya loan rumah senang lulus dan elak buat silap awal belajar dulu, baru beli. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.